Bagaimana untuk menghasilkan ledger report? LJ dari AIST SQL. Hari ini saya akan ajar macam mana nak generatekan ledger report dalam SQL system. Sepatutnya auditor anda akan tanya untuk generatekan ledger report semasa year end. Okey, sekarang anda boleh pergi dekat ledger report. Okey, sini anda boleh apply accounting period company anda. Okey, contohnya bermula daripada January 1 lepas tu hingga Disember 31. Apply. So, ini yang anda boleh nampak, ini adalah semua double entry debit dan kredit dekat sistem anda. So, anda boleh klik preview. Sini anda boleh pilih satu report untuk generatekan. Sini kita ada detail punya ataupun tak nak detail punya report. Anda boleh pilih apa yang sesuai untuk generate bagi kepada auditor anda. Ini adalah general ledger report. Kalau anda nak tengok customer punya ledger ataupun supplier punya ledger, anda pun juga boleh pilih dekat sini. Contohnya, saya nak tengok customer punya ledger. So, sini adalah semua customer punya nama dan debtor punya debit dan kredit. Okey, sama sini juga anda boleh apply ledger report. Sini format pun sama juga. Okey, so ini adalah cara untuk generate ledger report dalam SQL. Kalau anda suka video ini, anda boleh like and share. Thank you.